ni risk factors, why are they different? Kenapa dia punya distribution tu tak sama? Contohnya katakanlah kita kata malaria. Kenapa malaria tu lebih banyak di Gua Musang contohnya? Denggi. Kenapa denggi tu lebih banyak di Kota Baru contohnya kan? So kita nak tengok why there are different distributions of disease, risk factors ataupun determinants dalam space. So adakah variations itu related to demographic factors or environmental factors, behavioral, socioeconomic, genetic, or again risk factors. So different with other data, untuk spatial data which actually data related to space, kita kena ada georeference point. Georeference point. Geo stands for geography kan? Georeference points ataupun variables ataupun selalu GIS dia panggil attributes. Attributes. Okay. So georeference variables ni biasanya the simplest one would be two columns. Two data columns representing the x coordinate and the y coordinates. Right. Dia mesti ada x coordinate, y coordinate. Kalau dia tak ada x coordinate, tak ada y coordinate, dia tak akan jadi spatial data. Dia kena ada coordinates tu. And then daripada coordinate tu kita boleh lukis, kita boleh sambung-sambung koordinat tu supaya dia jadi point. Maksudnya kalau point kita tak sambung lagi, dia akan jadi dot, point. Ataupun kita boleh sambung contohnya kan, koordinat daripada Kota Baru pergi ke mana, Tendung, Batu Tendung pergi ke Pasir Mas pergi ke Ratau Panjang. So dia akan jadi line. Itu kita panggil line string. Kalau kita sambung koordinat kan, contohnya sambung jadi bulat, jadi empat segi ke, dia akan jadi polygon. Polygon. So data tu kalau dia ada point semata-mata, dia panggil spatial point data. Kalau line string saja, spatial line string data, spatial polygon data. Dan kalau dia ada mix of point, line and polygon, dia akan jadi a mix of data lah. Okay, contohnya point kan, penyakit, pokok, pol dan sebagainya. Line string ni contohnya jalan raya, sungai. Polygon ni contohnya distrik, negeri, negara dan sebagainya. Okay, so bila kita ada data yang begitu, kita boleh simpan data tersebut dalam satu sistem. Yang ni kita panggil sistem Geographic Information System. Saya tak, okay, kalau GIS ni dia lebih besar lah, dia lebih besar. Maksudnya dia kena pandai dengan sistem, dia kena pandai dengan server, dia kena pandai dari segi coding, dari segi infrastructure. So Geographic Information System lebih besar, dan bagi saya GIS ni lebih kepada geografer lah. Contoh orang yang kerja dekat JUPAM kan, Jabatan Ukur dan Pemetaan. So I think dia orang yang lebih sesuai untuk menggunakan GIS. Macam kita ni public health ataupun
epidemiologis, bagi saya kita tidaklah menggunakan sepenuhnya GIS tu, tapi kita menggunakan data yang ada coordinates. Jadi lebih sesuai kalau kita panggil diri kita ni sebagai spatial epidemiologist ke ataupun spatial epidemiology rather than GIS. Okay. Sebabnya GIS tu dia ada semua, dia ada analisis, ada data, ada software, ada satellite, ada carriersnya, so it's huge. Bagi kita epidemiologist, kita kata kita nak data yang ada point dan kita nak analyze. So scope dia lebih kecil. Okay, spatial data tadi ada juga beberapa jenis. Tadi kita dah sebut satu dia ada point, satu dia ada line, satu dia ada polygon. Tapi data juga boleh dalam bentuk vector, raster ataupun triangular irregular network ataupun TIN. Vector, raster, TIN. TIN jarang-jarang digunakan. Yang paling biasa dalam spatial epidemiology adalah vector data. Vector data. Contohnya data point untuk denggi, point untuk malaria, data negeri, data map peta apa ni? Peta daerah, peta negeri. Yang tu vektor. Raster ni contohnya data taburan hujan, data vegetation index, data altitude, ketinggian, data banjir, kawasan banjir, yang tu data raster. Ataupun data dari segi air pollution kan, kita boleh tengok mana kawasan yang high pollution, mana kawasan yang low pollution. Itu adalah raster data. Okay. Yang ni yang kita sebut tadi ni adalah point data. Kalau kita sambung point tu akan jadi lines, dan kalau kita sambung juga point tu boleh jadi polygon. Polygon tu adalah polygon. Dan raster ni dia continuous. Tengok raster kan dia continuous. So dekat sini dekat map kan kita boleh tengok contohnya Denver tu adalah point. Polygon ni contohnya kan dia punya National Wildlife Refuge. Lepas tu dekat ni ada line, contoh dekat sini ada jalan. Ada jalan. So again, basic data structure untuk GIS adalah vector. Vector. So untuk spatial epidemiology, banyak data kita adalah data vector. Saya rasa dalam 90% kot, 80%. Tetapi kalau dia buat environmental health dan dia akan tengok pollution, dia akan tengok vegetation, dia akan tengok rainfall, yang tu dia dah kira data raster. Data raster. Okay. Lepas tu kita ada juga selain daripada kolom untuk data vector tu, kita ada juga attribute punya table. Attributes ni sebenarnya variables lah. Variables. Jadi okay, ni tak apa, tak penting. So bila kita kutip data, kutip data untuk spatial epidemiology, dia mesti ada spatial reference frame ataupun coordinate reference system. Maksudnya, contoh kalau kita pakai handphone kan, kita boleh guna Google Map, kita boleh tengok apa ni, contohnya kalau kita guna map kan, kita tengok map, lepas tu kita pergi kat Google Map, lepas tu kita pun tekan kan dekat Google Map tu, dia akan keluar apa ni, drop pin kan, betul tak? Drop pin, lepas tu dia ada 6.0754 102.086605. Okay. Itu adalah coordinate. Okay. So, nampak contoh kat situ kan. Right. Nampak apa? So,
Dan koordinat yang begitu, yang macam ni kan, 6.075467, itu adalah koordinat reference system berdasarkan WGS 84, WGS 1984. Yang contohnya yang digunakan oleh Google lah, Tetapi bumi ni dia tak bulat, tahu tak? Bukan bumi tak bulat lah. Bumi ni bulat. Tapi dia bukannya sphere yang betul-betul perfect. Dia tak bulat, betul-betul bulat. Lepas tu dia ada tinggi sikit, dia ada gunung kan, sikit ada bukit semua kan. Jadi dia bukannya bulat perfect sphere. Okey. Jadi kalau katakan saya nak tunjuk map, katakan saya dekat depan kan, nampak kan ada bumi yang bulat kan. Tapi bila saya nak tunjuk map tu kan, saya tunjuk atas kertas, betul tak? Kalau zaman dulu kan. Ingat kita ada, kalau kita belajar geografi. You all belajar geografi tak masa sekolah menengah? Belajar. Kita kena beli buku kan, buku apa dah tak ingat lah. Ingat tak? Peta topo ke apa? Kan? Kita orang tak beli ke? You all tak beli ya? Tak ada, soalan gitu je. Dia bagi peta atas kertas itu. Geografi itu belajar permukaan bumi, apa tanah-tanah pamah, tanah begitu. Time saya dulu memang kena beli buku tu. Memang setiap tu ada dia punya map. Ada map. Kita memang belajar mapping lah masa tu. Okay, so dan lepas tu cikgu pun bawa bumi yang bulat kan. Tetapi bila katakan bumi yang bulat kan, kita nak flatkan dia bukan boleh flat, betul tak? Logik tak? Boleh, tapi dia tak jadi bentuk macam peta yang kita bayangkan sekarang. Dia lain sikit. Sebabnya dia akan jadi, kalau Kelantan panggil herok petok lah, sebab dia kan, sebab kita nak sebab kita nak letak atas meja kan tak boleh kan, sebab dia bulat kan. Kita potong je, dia tetap akan jadi distorted, betul tak? Jadi yang tu yang kita panggil map projection. Maksudnya macam mana kita nak tukarkan bumi yang bulat ni supaya kita boleh flatkan dia atas satu, contoh kalau katakan saya nak tengok atas skrin komputer ni kan, macam mana saya nak potong bumi yang bulat tu supaya dia jadi 4 segi. So ada beberapa cara lah. Ada yang guna keadaan Mercator, ada yang guna keadaan Gold-Peters, ada guna Good Homo Lucene, Watermelon, Albers and Robinson. Faham? Boleh faham kan? Okay. Cuma saya nak tanya dekat sini kan. Kalau you all tengok antara sini kan, antara Mercator, Mercator dengan Robinson, apa bezanya you nampak kat sini? Laut dalam Robinson lagi besar, lagi luas. Okey, boleh. Satu lagi. Yang Robinson macam stretching. Bergema. Dia ada lengkung. Robinson ada lengkung, berkata flat. Okey. Actually kalau kita tengok kan, kalau kita tengok Alaska, Mercator besar tak Alaska? Oh, besar. Afrika besar ke kecil? Kecil. Tengok Robinson. Besar. Alaska jadi kecil kan? Afrika jadi besar. Afrika jadi besar. Sebenarnya yang mana lagi besar, Alaska ke Afrika? Alaska.
Bukan Alaska lagi besar sebab Ya, Alaska Afrika. kecil je. Ya, Afrika yang paling besar. Alaska ya. pulau kecil je. Ya. Tapi because this memberikan implikasi geopolitik, because bila orang tengok kata, oh besarnya mereka, dia ada Alaska, dia punya negara pun sama besar dengan Afrika, padahal Afrika tu lagi besar. So sometimes you nak pilih yang mana tu bergantung kepada macam mana you nak manipulate orang lah. That's the implication of that as well lah. So jadi yang dia potong-potong tu adalah macam mana dia potong bumi yang bulat tu. Kita panggil apa tu bumi yang bulat tu? Yang kita bawa Spera, globe. Globe. globe kan. Tu ada cara potongan globe lah. Yang mana yang kita rasa kita nak tunjukkan lah. Kadang-kadang dia tu ditunjukkan supaya dia nampak wah Amerika lagi besar. Lepas tu China kecil, Afrika kecil. Dia guna Mercator. Faham tak? Alright. Oh, tapi yang betulnya memang Afrika lebih besar kan sebab kedudukan dia dekat dengan Khatulistiwa. Jadi Yes. Yeah. Tapi sekarang kita nampak, biasanya kita akan nampak wah Amerika yang besar kan. betul. That's basically manipulation lah sebenarnya. So ini adalah map projection. Macam mana kita nak apa ni? Sebabnya yang sebelah atas ni yang bulat tu, itu adalah coordinate ataupun geographic coordinate reference system. Yang tengok kan yang longitude dengan latitude kan, nampak tak dekat bulan bumi yang bulat tu yang ada degree tu? Nampak bro. Yang tu ada longitude dan latitude. Tapi dekat bawah ni, ini adalah projected coordinate reference system. Projected. Untuk analisis, memang kita tak boleh analisis based on yang bulat tu. Memang kita kena projectkan dia dulu supaya dia duduk atas benda yang flat. So this is a map projection. Okay, this is coordinate reference system. Dan coordinate reference system yang kita tengok contoh yang latitude dan longitude ni pun ada banyak cara dia. Kalau kita tengok, kalau kita guna yang phone kan, kalau kita letak dekat Google Map, kita tekan lama kan, dia pun keluar koordinat tu. Yang tu adalah WGS 1984. Tetapi dia ada banyak lagi sistem. Ialah sebab masing-masing ada kepala masing-masing kan. So dia kata saya punya cara lagi betul, saya punya cara lagi betul. Okay. So tapi yang paling famous sekarang ni adalah WGS 84. Yang tu memang Google pun gunakan. Right. So okay, this is the coordinate reference system. Contoh kita tengok dia Robinson, UTM, UTM bukan University Technology Malaysia, Universal Transverse Mercator dan Plate Carry. So banyaklah cara dia. So okay. So yang ni saya bagi contoh kan. Yang ni kita dah buat tadi. Kalau masing-masing pun ada Android, ada phone kan. Boleh tekan je dekat situ. Dan keluar dia punya contoh dekat sini 3.109 101.453269. Ada berapa desimal kat sini? Ada 2, 4, 6 desimal kan. Yang ni ada 6 desimal juga. Kalau dia lagi banyak desimal, lagi tepat dia punya point tu. So that's why rasa tak bila kita ambil location, kita kena tunggu dalam 5 saat, 10 saat kan, daripada 30 meter dia akan jadi 20 meter, jadi 10 meter lebih jitu, betul tak? So supaya dia jadi lagi jitu lah, yang tu yang maksudnya kalau katakan sebabnya kenapa saya cakap gitu, ada juga penolong pegawai kesihatan PKP ataupun healthcare workers yang bila dia pergi ambil koordinat,
dia cepat sangat, dia orang kata gaduh sangat lah. Dia pergi dia terus point, dia klik dekat situ. Dia tak tunggu triangulation kan. Point dekat situ betul-betul. Jadi that's why bila kita tengok data, contoh data JKNK, data mana-mana, kadang-kadang dia jatuh dalam laut lah. Contoh kalau di kawasan Bacok kan, dia jatuh dalam laut Cina Selatan tu. Kalau dekat Rantau Panjang dia masuk kawasan Thailand. Sebab apa? Sebabnya dia cepat sangat nak point, tak menunggu kepada triangulation tu. Okay. Kadang-kadang kita JKNK saya tak pasti sekarang, rasa dia pakai ni lagi, Garmin, contoh Garmin kan. Garmin dia kena tunggu sekejap bagi dia punya triangulation tu betul-betul tepat. Kalau dia orang nak cepat sangat, dia orang tak perasan sebab dia orang ni tak pandai sebenarnya nak analisa data spatial, tapi dia orang pergi ambil point tu, dan kadang-kadang kalau tak disupervise, dia orang akan ambil point yang tak betul lah, akan jadi lari 100 meter, 200 meter kan. Okay. So untuk yang dekat sini ni gymnasium dekat NIH Setia Alam kan. So dia punya koordinat 3.109821 101.453269. Kena make sure at least 6 decimal. Jadi kita boleh letak contohnya dekat sini kan. Contoh dekat sini kalau kita ada decimal tu, dia pun kita boleh convert, kita boleh convert daripada 3.10 kepada 3 degree 6 minit berapa second bla bla bla. So kita boleh convert. Tetapi untuk melakukan conversion tu kena tahulah yang ni datum apa dia. So 3.1091 101.453269 ni adalah daripada datum WGS 84. Okey. Masalah dengan spatial data ni adalah inaccurate and incomplete database. Contoh kalau kita nak buat mapping untuk Aedes, mapping untuk dengue. Kalau katakan 80% saja data kita yang IK ataupun PPKP pergi ambil koordinat, kita missing 20%, dia sebenarnya tak menggambarkan distribution disease tersebut sebab missing 20% kan. Jadi kita anggap tempat lain tak ada, sebenarnya dia ada. Okay, that's the implication. Yang kedua, kalau data kita jitu sangat dan kita tunjuk dekat laporan ke, dekat website ke, orang boleh pinpoint rumah siapa ni. Contoh kalau dia kena penyakit typhoid contohnya ni, kolera contohnya kan. Dan kita tunjuk koordinat kan, orang pun boleh besar-besar dan dia boleh point dekat mana rumah mamat yang ada kolera ni. So confidentiality. Lepas tu yang ketiga, zip code. Zip code ni adalah postcode lah. Masalah di Malaysia, postcode kita tu dia tak merujuk kepada kawasan perumahan. Dia merujuk kepada kawasan perkhidmatan post office. That's the problem. That's why kalau Pasimas contohnya 17,000. 17,000 tu merujuk kepada kawasan di bawah jagaan pejabat pos Pasimas untuk dihantar surat. Tetapi macam dekat UK contohnya, tidak begitu. Memang kawasan postcode tu adalah kawasan penempatan orang. Dan biasanya satu postcode tu ada 30 rumah, 40 rumah. Gitu je. So kita boleh pinpoint dengan tepat. Dekat Malaysia, satu postcode tu mungkin ada 1,000 rumah, 2,000 rumah, maybe ada 10,000 rumah kan. Jadi macam mana kita nak buat point, nak pinpoint dengan betul. Untuk analisis,
Untuk analisis, kita ada beberapa contoh analisis lah. Contohnya kita tengok variogram. Kenapa variogram ni penting? Variogram ni merujuk kepada first law of geography. Maksudnya everything is related to everything else. Setiap benda tu akan berkait dengan benda lain. Tetapi near things are more related to far things. Maksud benda-benda yang lagi dekat tu lagi berkaitan lah. Contoh kan, masa COVID hari tu kan, siapa-siapa yang duduk dalam rumah yang sama tend to get COVID ataupun higher risk untuk dapat COVID as well. So, kalau saya dapat, kalau kawasan tu kawasan tinggi COVID, memang semua orang berisiko untuk dapat COVID lagi tinggi. Tetapi siapa-siapa yang tinggal lagi dekat, lagi tinggi risiko dia untuk dapat COVID. Itu adalah contoh autocorrelation. Maksudnya kalau katakan dalam rumah tu ada COVID, saya boleh assume dalam rumah tu orang lain pun kemungkinan besar ada COVID. Data tu adalah data yang tidak dependent or non independent. Dia adalah data yang dependent ataupun correlated. Jadi salah satu cara untuk tengok berapa besar dia punya autocorrelation, kita gunakan semi-variogram. Prof, kenapa dia guna term auto? Prof tadi correlation tapi maksudnya auto tu maksudnya apa? Sendiri. Auto sesama sendirilah. Sesama sendirilah maksudnya auto. Okay. Ya. Maksudnya data kita tu antara data nombor 2 dan data nombor 3 tu ada kaitan macam gitulah lebih kurang. Jadi yang tu isu yang paling besar dalam spatial data lah. Lepas tu bila kita ada data tu, kalau kita ada point data dan kita boleh buat beberapa cara lah. Kita memang first akan tengok ataupun pada early part of analysis kita akan visualize the data lah. Kita akan buat kernel smoothing, point maps, contour maps, image map dan sebagainya. Ini adalah contoh point pattern analysis. Ini adalah map yang dibuat oleh actually map yang John Snow dululah. John Snow kan, John Snow punya method ni kita panggil shoelace epidemiology kan. Shoelace. Ya, shoelace maksudnya dia berjalan kaki dan dia ambil point-point. So dekat situ dia tunjukkan dekat mana pumps yang ada, dekat mana berlaku kolera. Lepas tu dia tengok mana dia punya mean center of the area tu, mana median center. So dia boleh tengoklah dekat mana most likely the source of the kolera masa tersebut. So yang tu dia jumpa dekat pumps yang dekat tengah kan, yang dekat Broad Walk Street. Broad Walk Street ni dekat mana? Dekat London lah. Pernah saya pernah sampai, pernah tengok kat sini. Oh, dekat sini John Snow rupanya. Okey. Lepas tu ini adalah salah satu lagi point pattern analysis. Maksudnya kita ada point kan, kita ada banyak point dekat situ, point dekat situ. Alright. Selepas itu bila kita dah ada point, kita boleh buat density. Kita boleh tengok ketumpatan cases. So kita boleh buat point density analysis. Kita boleh tengok mana kawasan yang high density, mana kawasan yang low density. Okay, so daripada point tersebut kepada density analysis. Kita juga boleh tengok sama ada point ini adakah dia satu point yang random atau point yang clustered ataupun point yang regular. Okay, random maksudnya dia random lah, random. Regular ni regular tidak sama dengan random. Okay. Jangan kata regular tu sama dengan random. Random adalah random, cluster adalah cluster, regular adalah regular. Jadi kita boleh
analyze dan tengok sama ada data tu adalah random, scattered dia random, ataupun dia memang berkluster, ataupun dia sebenarnya regular saja. Caranya kita analyze dan kita punya null hypothesis adalah completely random ataupun completely spatial randomness CSR based on homogeneous Poisson process. Okay. So kita boleh guna test contohnya K functions dan sebagainya. Itu untuk point pattern. Untuk aggregator ataupun polygon, kita boleh guna teknik yang kita panggil aggregated or aerial data analysis. Contohnya untuk kita tak mampu contohnya nak ambil point untuk diabetes kan. Berapa ratus ribu patient with diabetes, takkan kita nak pergi kutip location masing-masing. Jadi kita boleh gunakan polygon, maksudnya mungkin dekat sini kita ada data mukim kecil kan, kampung ke. So dekat kampung ni berapa persen diabetes dia, kat kampung ni berapa persen diabetes dia, dan kita boleh buat mapping lah. Mapping berdasar kepada prevalence of diabetes. Kita boleh buat map macam gini, yang ni kita panggil choropleth map. Choropleth map. Okay. Dan kita ada juga continuous data, contohnya rainfall, humidity, air pollution. Yang ni data tu dia memang dia tak ada, dia memang continuous kan, continuous. Yang ni kita boleh juga guna choropleth ataupun proportional map. Continuous data ni adalah data raster lah, data raster. So ini adalah choropleth map of New Haven census tract. Ni apa dia ni? Okay, census tract. Okay. Okay. So kita ada point pattern. Kita ada aggregated data analysis. Dan satu lagi kita ada geostatistics. Geostatistics. Point pattern dengan aggregated data ni, apa yang perlu, kita tak boleh ada missing data. Kalau kita ada missing data, tak betul lah kan? Tak betul lah. Maksudnya kalau katakan kawasan yang sini, tiba-tiba dekat tengah tu kita missing data 10%, kita dah dapat bias lah. Tetapi takkanlah kita nak dapat data 100%, mana mampu kan, mana mampu. Jadi salah satu teknik yang mana kita tak perlu ambil data sepenuhnya adalah menggunakan kaedah kita panggil geostatistics. Geostatistics. Salah seorang yang paling awal menggunakan geostatistik ataupun mungkin the first person yang gunakan term geostatistik adalah Peter Deagle lah, my supervisor lah. So dia kenalkan term geostatistics. Geostatistik ni bermaksud kita tak perlu ada data complete. Apa yang kita buat, kita pergi sampel, contohnya kita pergi sampel dekat sini kan, dekat maps malaria ni kita pergi sampel 100 tempat, 100 tempat, 100 locality. Lepas tu kita ambil darah mungkin dalam 100 orang setiap locality kan, 100 jadi berapa? 100 orang ada 100 location, 10,000 sampel kan, 10,000 sampel. Lepas tu kat situ kita ambil blood je, kita tengok berapa ramai ada malaria. Alright. So maksudnya locality A ada 1% malaria, locality B ada 2%, locality C ada 1.5%. Lepas tu kita boleh, tapi kita tak pergi seluruh area kan, dan kita tak ambil data daripada semua orang, kita hanya ambil data daripada 100 locality. Setiap lokaliti kita ambil 100 orang, kita tengok berapa ramai ada malaria. Daripada situ kita boleh generate satu map. Satu map yang seolah-olahnya kita
sampel semua tempat walaupun kita tak sampai ke tempat tersebut. Yang pentingnya setiap lokaliti tu kita tahu koordinat dia. Maksudnya lokaliti A, koordinat X, koordinat Y apa, lokaliti B, X apa, Y apa, lokaliti C, X apa, Y apa. Okay. So daripada situ kita boleh create what we call predicted risk map. Sorry Prof, kalau tempat yang kita tak ambil ni, tapi dia punya demografi dia agak berbeza. Contoh kawasan tu lebih banyak hutan, yang mana risk untuk malaria lebih tinggi kawasan tu. Tapi kita tak buat sampling, kita boleh predict kawasan tu juga based on data lain. Ya, jadi kita ambil, jadi bila kita pergi dekat lokaliti tadi, kita akan ambil lah berapa ramai lelaki, berapa ramai perempuan, berapa vegetation index dia dekat situ, adakah dia, berapa elevation dia, berapa jumlah hujan dekat situ. Jadi benda-benda tu akan menjadi predictor kepada prevalence tersebut. Berapa ramai pakai baitnet contohnya. So kita akan buat modeling lah. Faham tak? Okay, faham Prof. Okay. So so this is very interesting lah. Geostatistic is very interesting. Contohnya macam apa ni yang Afiqah buat, apa tu? Saifullah buat malaria, PK. Lepas tu pun nak buat juga. And one of yang biasa kita orang konsep adalah Paula Moraga lah. So dia pun terapkan juga geostatistics. So geostatistics is something that is very interesting lah. Okay. So so ini adalah analisa kan yang kita buat, spatial point pattern, interpolation or geostatistics, aerial data dan autocorrelation and disease mapping. Right. Apa dia ni? Okay. Salah satu lagi analisis yang biasanya orang selalu buat lah, yang geostatistik ni tak ramai buat dekat Malaysia ni, tak ramai buat tapi this is very interesting, geostatistics ni. Kita hanya spend masa yang sangat kurang tetapi kita boleh come up with very interesting punya results. Ramai orang duk buat yang ni lah, clustering kan, clustering. Sama ada hotspot ke tak ada hotspot kan. So kita boleh tengok pada local or global clustering. Lepas tu macam mana kita buat, kita boleh gunakan spatial variation in risk. Spatial variation in risk. Kita boleh tengok mana kawasan yang tinggi, lagi tinggi risk untuk dapat contohnya malaria, dan mana kawasan yang lagi rendah untuk dapat malaria. Okay, ini spatial variation in risk. Ini adalah salah satu lagi contoh spatial variations of Plasmodium falciparum. Lepas tu dia tengok mana kawasan biru tu kawasan yang lower risk, kawasan yang kuning tu kawasan yang higher risk. Okay. Tapi dia tak sampel semua kawasan ni. So dia akan ambil maybe 30 kawasan dekat sini, lepas tu dia buat prediction. Dia buat prediction. So untuk buat prediction tu, yang tu dia perlukan information macam tadi kan kita kata. Tapi kan kawasan tu kan berbeza dia punya demografi dan sebagainya. Mungkin itu mempengaruhi prevalence. That's why very important bila kita buat geostatistik itu, kita kena ambil covariates lah, maksudnya apakah yang mempengaruhi prevalence contoh malaria dekat situ. Penggunaan baitnet, apa lagi? Jumlah lelaki, jumlah perempuan, income ke, cuaca ke, jumlah hujan ke, so on and so forth. Right. So, in summary, tak payahlah in summary ni senang sangat. So,
Kalau nak baca, boleh baca buku Paula Moraga, Geospatial Health Data Modeling and Visualization with R, Inline and Shiny. Okay, buku Paula ni pun sama macam buku saya juga, boleh download dan boleh beli fizikal. Yang kedua, praktikal boleh tengok buku di Epidemiologist R Handbook. Dalam tu dia ajar macam mana nak buat spatial analysis. Taklah advanced tapi very useful. Yang ketiga, Robin Lovelace pun very good juga, buku dia Geocomputation with R. Yes, okay. Habis dah. Yang tu saja. Faham dah semua kan? Tak perlu discussion lah. Any soalan? Tak payah Prof. Cuma Prof, kalau kita tengok kan, R boleh buat untuk stesen kan? Kalau R memang the apa ni? Memang software of choice lah. Untuk ni. Sebelum saya masuk MPS ni, saya memang tak kenal sangat dengan R. Cuma saya masa kat PKD tu, PPKP tu dia banyak guna QGIS. Which one better ya Prof? Of course R, Prof. QGIS, saya Sebab katanya yang nota QGIS tu ni Prof yang buat. Okay. Dulu saya pakai ArcGIS. Okay, lepas tu ArcGIS kan mahal. Masa tu sekarang dah murah dah. Lepas tu saya guna QGIS. Sebabnya masa dulu dengan Dr. Hafiz kita kata okay, apa yang kita nak introduce lagi. Okay, kita buat QGIS lah. So, dan kita buat training in QGIS sebabnya lagi mudah untuk dia orang lah. Tapi sebenarnya bila saya fikir balik, R is very easy lah. So that's why kita buat I think last 2 years ke kita buat yang kita dah start introduce R spatial analysis using R dekat JKNK. QGIS tu very easy tapi analisis macam ni dia tak boleh buat lah. Contohnya dia nak buat geostatistik, dia nak buat yang pelik-pelik sikit kan. Apa tu macam contoh K-test, Deagle test, contohnya K-test tu memang dia tak boleh buat lah. Untuk tengok saja okey. Okay Prof. Saya memang nak buat satu satu buku tapi masih lagi tertunda-tunda dengan Afiq dan Hazlino. Okay, so nanti okay, so itu saja. So itu je lah. Selamat weekend semua. Okay, terima kasih Prof. Okay. Prof, I Prof. online Prof. Statistical modeling. Statistical modeling pagi Ahad. Online kan? Ya. Okay, baik. Hafizah okey tak? Okay bro. Okey. Cuba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Tak bincang? Tak ada kan? Tak ada. Bunyi dah balik ke? Ha?